Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam segmen khas membaca buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen kali ini kita akan membaca sebuah risalah beliau berjudul Nawaqidh al-Islam, pembatal keislaman. Ini adalah segmen pertama kita untuk membahaskan risalah beliau ini. Dan ini merupakan antara risalah-risalah yang tak kurang banyaknya dikarang oleh Syekh Muhammad. Dan kalau diperhatikan risalah beliau ini, Nawaqidh al-Islam, dia merupakan antara risalah beliau yang istimewa kerana dia membahaskan satu topik yang cukup besar dan cukup penting untuk diketahui dan untuk diambil tahu oleh setiap seorang Muslim. Jadi kita perhatikan di muka surat 59 daripada buku terjemahan ini. Penulis dia seperti kebiasaan beliau memulakan risalah beliau dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya beliau mengatakan, ketahuilah bahawa antara perkara terbesar yang boleh membatalkan keislaman seseorang adalah 10 perkara yang berikut. Kemudian beliau menyenaraikan 10 perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan judul risalah beliau ini, Nawaqidh al-Islam. Ya, perkataan nawaqidh dia adalah kata jamak bagi naqidh yang bermaksud pembatal, ya. Seperti mana barangkali biasa kita mendengar ucapan seperti pembatal wudu, ya, iaitu ya perkara yang sesuatu yang membatalkan wudu seseorang itu. Adapun dalam permasalahan ataupun perbahasan dalam risalah ini ialah mengenai pembatal keislaman, ya, atau ya perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang itu. Ia juga disebutkan sebagai asbab kemurtadan, iaitu perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu murtad. Ya, ini antara perkataan-perkataan yang lain, perkataan lain yang seerti ya dengan pembatal keislaman, ya, sebab-sebab kemurtadan atau sebab-sebab seorang itu jadi murtad. Jadi kalau kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan, mengetahui atau memahami permasalahan ini cukup penting, bertujuan supaya seseorang itu, seorang Muslim itu berwaspada dan menghindari daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan keislamannya, membatalkan dua kalimah syahadahnya. Ini kerana ketika mana seperti ungkapan yang menyatakan bahawa seseorang yang tidak mengetahui tentang sesuatu, seseorang yang tidak mengetahui tentang suatu bahaya,
maka dia khawatiri dia akan terjebak, terperangkap, atau dia khawatiri dia akan terjatuh di dalam bahaya tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya kita mengenal pasti keadaan suatu bahaya itu, bukan kerana apa, tetapi kerana untuk nak mengelak dan berhati-hati daripada bahaya tersebut. Apatah lagi kalau kita perhatikan tajuk ini dia membahaskan tentang pembatal-pembatal keislaman seseorang, dan maka dia adalah satu topik yang cukup besar. Ya, dia berkaitan tentang agama, dia berkaitan tentang sejauh mana seseorang itu terus kekal Muslim atau dia sudah tergelincir daripadanya. Ya, yang mana natijahnya cukup serius, dan dia akan membawa kepada implikasi-implikasi yang kita maklum insya-Allah yang cukup besar dan cukup berat. Ya? Maka apabila disebutkan pembatal keislaman, maka dia bermaksud seseorang yang telah terkeluar daripada Islam, seperti mana perkataan murtad, yakni dia sudah terkeluar daripada Islam. Dan perkara ini dinyatakan dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kufur, dia mati sebagai seorang kafir, maka Allah mengatakan faulaika habitat a'maluhum, maka golongan tersebut telah terbatal amalan-amalan mereka yang mereka telah kerjakan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah penghuni api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Jelas satu peringatan dan ancaman yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai bahaya kemurtadan, bahaya yang menanti bagi seorang yang murtad, dan implikasinya, iaitu segala apa amalan kebaikan yang telah dikerjakannya sebelum itu akan terbatal, ya. Manakala di akhirat dia akan tergolong dalam kalangan penghuni api neraka, dan dia akan terus kekal dalam api neraka itu selama-lamanya, seperti mana keadaan kaum musyrikin, kaum kufar yang lain. Jadi jelas dia adalah satu peringatan dan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang cukup keras, ya. Maka dalam ayat ini apabila Allah mengatakan wa may yartadid minkum, dan barang siapa yang murtad daripada kalian, minkum di sini merujuk kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman. Fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kufur, dia mati dalam keadaan dirinya seorang kafir, yakni tanpa dia sempat bertaubat dan kembali semula kepada agamanya, ya. Maka kita lihat jelas adanya apa yang disebut sebagai murtad, apa yang diistilahkan sebagai murtad. Adanya apa yang disebut sebagai tergelincir daripada agama, terkeluar daripada agama. Perkara ini memang
ada. Ini adalah dan ini merupakan antara hukum hakam dalam Islam, iaitu hukum hakam murtad, ya, atau seorang itu dihukum sebagai murtad. Perkara ini memang ada, bukan suatu yang diada-adakan, yang tidak berasas dan sebagainya. Bahkan dinyatakan, diperakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa daripada kalian yang murtad daripada agamanya. Perhatikan, Allah menunjukkan, Allah menyatakan dalam ayat ini, memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad daripada kalian. Pertamanya, ayat ini jelas menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman kerana tersalah langkah, kerana perbuatan-perbuatan yang tertentu dan sebagainya, dia boleh jadi murtad. Ini perkara asas yang kita kena faham. Bahawasanya seorang Muslim, ya, yang mengucapkan kalimah syahadah, dia boleh terjebak dalam kemurtadan. Dia boleh tergelincir daripada agama, ya, berdasarkan ayat yang sedang kita bacakan ini. Wahai ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad daripada kalian, daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di samping mereka bersikap merendah diri dengan sesama saudara orang-orang beriman yang lain, dalam masa yang sama mereka bersifat mulia dan mereka menjaga kehormatan diri mereka di hadapan kaum kufar. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya. Peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka yang murtad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak rugi, tidak akan merasa, tidak akan berdepan dengan sebarang, tidak akan menghadapi sebarang apa kekurangan. Allah tak rugi apa pun kalau ada manusia yang memilih untuk murtad. Mengapa? Kerana antara lainnya ialah bahawa Allah akan datangkan kaum yang lain. Kaum lain yang beriman, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dengan kata lain, bahawasanya Allah tidak rugi, Allah tidak akan berkurang, kebesaran Allah tidak akan tercela sedikit pun sekiranya ada dalam kalangan manusia yang memilih untuk nak murtad. Allah tak rugi sikit pun, ya. Sebaliknya, yang rugi itu ialah manusia itu sendiri yang memilih untuk murtad, ya. Ini dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali kerana salah satu daripada tiga sebab. Al-thayyibuz zani, orang yang telah berkahwin sekiranya dia berzina. Wan nafsu bin nafs, ya, pembunuh maka akan dibalas bunuh. Wattariku lidinih al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang keluar daripada agamanya dan meninggalkan al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan kita perhatikan perkara yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam hadis ni, iaitu orang yang meninggalkan agamanya. Yang ini dia bermurtad. Ya, dia meninggalkan agamanya, yakni meninggalkan agama Islam, al-mufariqul jamaah, yang menyelisihi atau yang keluar, ya, meninggalkan al-jamaah. Al-jamaah di sini merujuk kepada kaum muslimin, yakni dan dia berpaling daripada orang-orang Islam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu adalah antara tiga perkara yang menghalalkan darah seorang muslim. Jadi ini pertamanya hadis ini menyatakan tentang adanya apa yang disebut sebagai murtad, ya. Dan yang keduanya, hadis ini menyatakan hukuman atas mereka yang murtad. Bahawasanya hukuman itu dia adalah hukuman yang paling berat, iaitu di darah mereka halal, ya. Bahkan perkara ini dinyatakan dengan lebih jelas lagi dalam hadis yang lain daripada riwayat Bukhari ya, dan yang lain. Sabda Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Dengan kata lain, barang siapa yang murtad daripada agama Islam, ya, maka hendaklah dia dibunuh. Dan itu jelas ancaman dan hukuman yang paling berat ditetapkan oleh syariat Islam atas mereka yang murtad. Dan sekali lagi ini menunjukkan betapa beratnya dosa murtad, dan bahawasanya ialah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan kalau diperhatikan dalam sejarah Islam, apa yang disebut sebagai perang melawan kelompok yang murtad pada zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, ternyata bahawa antara peristiwa besar yang telah diharungi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq semasa pemerintahan dia, ialah dia memerangi kelompok yang murtad. Kelompok yang sesudah Nabi SAW wafat, mereka memilih untuk murtad. Maka apa yang berlaku ialah Khalifah ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang pertama, telah memutuskan supaya kelompok ini diperangi. Dan mereka ini bukan daripada kalangan penduduk Madinah, tetapi ya, mereka tinggal di tempat yang jauh dari bumi Madinah. Maka kesudahannya mereka telah diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan bala tentera kaum muslimin. Dan sebahagian ulama mentafsirkan ayat 54 dalam surah Al-Ma'idah, "Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad daripada agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sebagian ulama mentafsirkan, mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada peristiwa ya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok yang murtad itu, ya. Mengapa demikian? Mengenangkan bahawa ada petunjuk-petunjuk dalam ayat 54 surah Al-Ma'idah ini, ya, ketika mana Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu may yartadda." Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad. Yani may yartadda di sini, barang siapa yang murtad, ya. Dia isyarat bahawa perkara itu belum berlaku,
tetapi akan berlaku atau ada kemungkinan akan berlaku, ya. Dan ternyata bahawa perkara itu benar-benar telah berlaku, seperti mana yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Allah mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain, yakni menggantikan kelompok yang murtad itu. Dan kelompok yang lain ini yang Allah datangkan sebagai ganti, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah menyatakan bahawa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, ya. Dan ulama mentafsirkan bahawa ini ditujukan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan para sahabat yang lain, ya, ketika mana mereka memerangi kelompok yang murtad itu, ya. Dan natijahnya, kesudahannya kelompok yang murtad itu telah diperangi dan dibasmikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita perhatikan, ya, pertamanya beratnya dosa murtad, dan bahawasanya syariat menetapkan bahawa orangnya hendaklah dihukum bunuh, ya. Dan kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memikul tanggungjawab ini ketika mana beliau memerangi golongan yang murtad pada zamannya, ya. Adapun sekiranya ia melibatkan orang perseorangan, ya, kalau dalam pada zaman Abu Bakar Siddiq, dia melibatkan kelompok manusia yang bukan sedikit, yang tak kurang ramainya, ya, maka mereka diperangi oleh khalifah bersama dengan bala tentera kaum muslimin. Tapi bagaimana kalau melibatkan orang perseorangan, ya? Di sini ulama menyatakan bahawa orang yang murtad itu perlu ditangkap, ya, perlu ditangkap dan diperintahkan ke atasnya supaya bertaubat, ya. Orang yang murtad itu perlu ditangkap, perlu ditahan dan diperintahkan atasnya supaya bertaubat, kerana jika tidak maka dia akan dibunuh, seperti mana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ya. Dan perlu kita ambil maklum bahawasanya orang yang murtad dia tak sama dengan orang kafir yang lain. Sekalipun orang yang murtad itu dihukum sebagai terkeluar daripada Islam, bahawa dia sebenarnya dia jatuh kufur, tetapi perlu diambil maklum bahawa dia tak sama dengan orang kafir yang asli, ya, yang tidak pernah memeluk Islam. Mengapa berbeza? Ketika mana ini kerana orang yang murtad dia telah mengenali kebenaran, dia telah tahu tentang kebenaran dan melihat kebenaran Islam itu. Apabila dia menganut agama Islam dengan kerelaan, ya, dan maka dia telah melihat kebenaran Islam dan telah memperakui Islam itu sebagai agama yang benar, maka perbuatan dia murtad, keluar daripada Islam, adanya petunjuk, adanya isyarat dia mempermainkan agama Islam itu, ya. Ketika mana dia dah tahu dah kebenaran Islam itu, dia telah memeluk dan menganutinya, tapi ternyata kemudian dia memilih untuk nak keluar, meninggalkan agama Islam itu, maka kita lihat syariat menetapkan bahawa hendaklah orang itu, jika dia tidak bertaubat, perlu dihukum bunuh. Mengapa demikian? Tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk nak memelihara agama Islam itu.
Kerana ini termasuk dalam perkara-perkara darurat, perkara-perkara daruriyat, perkara-perkara utama yang dipelihara oleh agama. 5 perkara utama yang dipelihara oleh Islam. Yang mana yang pertama ialah hifdzuddin, menjaga agama. Maka kita lihat hukum bunuh atas orang murtad, dia bertujuan untuk menjaga agama. Supaya jangan agama Islam itu menjadi permainan. Jangan dipermainkan agama Islam itu. Dengan adanya individu-individu mengatakan bahawa dia masuk Islam, ya, atau mengatakan bahawa dia Muslim, tetapi selang beberapa lama kemudian dia menyatakan bahawa dia telah murtad, bahawa dia telah keluar daripada Islam. Maka jelas daripada perbuatannya itu mempermainkan agama Islam. Ya, perkara ini jika dibiarkan, maka dia akan terus membarah, ya, dan kesudahannya agama Islam itu tidak lagi dihormati, ya. Maka bagi mengelakkan agama Islam dipermainkan, dijadikan sebagai bahan permainan, syariat menetapkan hukuman paling berat ke atas golongan yang murtad. Dalam masa yang sama boleh diperincikan bahawasanya bukanlah dalam semua keadaan orang yang murtad itu diperintahkan supaya bertaubat. Ada situasi keadaan di mana orang murtad itu langsung dibunuh tanpa diberi peluang untuknya bertaubat. Ya. Ini dalam keadaan situasi sekiranya perbuatannya itu sangat berat. Yani dia murtad tu dah berat dah. Tetapi cara dia murtad, atau perbuatan dia sesudah dia murtad, sangat berat. Ya. Seperti kalau dia menghina agama, ya, secara melampau, ya, di hadapan khalayak dan seumpamanya, ya. Seperti kalau dia memijak, ya, kitab suci Al-Quran di hadapan khalayak, ya, membakarnya dan sebagainya. Maka di sini dalam keadaan ini pemerintah boleh mengambil kira perkara tersebut dan menetapkan supaya orang itu dihukum bunuh tanpa diberi peluang untuknya bertaubat, ya, dan dilepaskan. Semuanya ini bertujuan supaya menjaga agama Islam itu, ya, menjaga kesuciannya. Jangan sampai Islam dipandang hina dan dijadikan sebagai permainan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan keperluan untuk kita mempelajari pembatal-pembatal agama ini cukup penting. Sehingga kan kita melihat bagaimana para ulama menjelaskan perkara ini dalam karya tulisan-tulisan mereka. Sehingga akan ditetapkan judul khas, bab yang khas, tajuk yang khas membicarakan tentang perkara ini. Di bawah tajuk hukum murtad atau hukuman ke atas orang yang murtad. Di dalam buku-buku fiqh dan sebagainya. Termasuklah dalam risalah yang sedang kita bacakan ini. Ini semua menunjukkan fokus dan perhatian yang diberikan oleh para ulama membahaskan tajuk yang penting ini. Ya. Makanya boleh dijelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan,
bahawasanya orang yang murtad ialah orang yang memilih jalan kekufuran sesudah dia Islam. Dia orang yang kufur sesudah dia Islam. Ya. Sama ada dengan kepercayaan yang tertentu, atau kerana dia meragui mana-mana aspek sudut dalam agama Islam itu, ataupun dia murtad dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Seperti mana kalau dia sujud untuk suatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kalau dia menyembelih atas nama selain Allah Azza wa Jal, atau dia bernazar untuk selain Allah, ya, maka perbuatan-perbuatan ini semua, ya, menjadikan seseorang itu murtad. Demikian kalau dia mengucapkan perkataan-perkataan, ya, perkataan-perkataan tertentu yang menyebabkannya murtad. Seperti kalau dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia mencela Rasulullah. Demikian kalau dia mencela agama Islam, perbuatan mencela, atau demikian kalau menghina dan mempermainkan agama. Seperti mana kalau dia menjadikan agama itu sebagai bahan gurauan. Ya. Ini semua boleh menyebabkan seorang itu murtad, seperti yang Allah sebut dalam surah Taubah ayat 65 dan 66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kamu perlecehkan? La ta'tadiru, janganlah kalian nak berdalih, ya. Janganlah kalian nak berdalih, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur sesudah kalian beriman. Ya, maka perbuatan menjadikan agama sebagai permainan, bahan gelak ketawa, ya, itu juga antara sebab yang boleh menjadikan seorang itu murtad. Dengan kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa kita murtad itu dia boleh berlaku dengan kata-kata, seperti mana juga dengan perbuatan, ataupun keyakinan dan kepercayaan. Demikian dengan keraguan. Sekiranya seorang itu dia meragui mana-mana bahagian daripada ajaran Islam itu, ya, maka dia boleh murtad. Seperti mana kalau dia meragui tentang kewajipan salat fardu 5 waktu, atau dia meragui tentang kewajipan zakat, atau dia meragui mana-mana sudut akidah tauhid agama, maka dia jatuh kufur, ya. Sedangkan perbuatan bila disebut meragui, yakni keraguan yang timbul dalam diri seorang itu tidak pasti sama ada sesuatu itu benar atau tidak, ya, diterima atau ditolak. Sedangkan hal-hal agama, setiap seorang Muslim wajib beriman dan menerimanya sepenuhnya. Jangan sekali-kali ada sebarang keraguan atau ada apa, jangan sekali-kali ada teragak-agak untuk nak terima dan percaya ajaran mana-mana bahagian ajaran agama itu, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau diperhatikan contoh-contoh perkara yang menjadikan seorang murtad itu sangat banyak. Banyak sahaja perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu murtad. Tinggal lagi kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Muhammad dalam risalah
ringkas beliau ini, beliau menghimpunkan 10 perkara utama, ya, 10 perkara utama yang membatalkan agama seseorang itu. Sedangkan perlu kita faham bahawa dia bukan hanya 10, bahkan cukup banyak dan tak terhingga, ya. Dan perkara ini penting untuk kita bahaskan, penting untuk kita ambil tahu. Lebih-lebih lagi apabila kita, kalau diperhatikan tuan-tuan, tajuk ini memang jarang dibahaskan. Apa sebabnya wallahu alam. Tapi memang jarang dibahaskan. Jarang dibahaskan di masjid-masjid atau surau-surau. Wallahu alam apa sebabnya. Tetapi natijahnya menyebabkan ramai yang tidak tahu tentang perkara ini. Tidak tahu tentang apa perkara-perkara yang membatalkan agama. Bahkan jangan terkejut kalau sekiranya adanya pihak-pihak yang mengandaikan bahawa selagi mana seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah maka dia Muslim. Sebahagian mungkin beranggapan begitu. Dia mengucap 2 kalimah syahadah maka dia Muslim. Dengan erti tidak ada apa perkara yang akan menyebabkannya terkeluar daripada agama. Selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maka kita kata ini keliru. Ketika mana jelas adanya perkara-perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadah seseorang itu. Walaupun orang itu mengaku dirinya masih Muslim. Tetapi kalau dia ada melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka dia secara sedar tak sedar, suka atau tidak, setuju atau tidak, dia telah murtad dengan perkara-perkara yang dilakukannya itu. Ya, itu satu. Demikian kita lihat ada kekeliruan dalam kalangan sebahagian pihak-pihak apabila mereka mengatakan bahawa jangan kita nak kafirkan atau jangan kita nak murtadkan orang-orang ini. Ini merujuk kepada orang-orang yang benar-benar murtad lah. Ada pihak-pihak yang tak setuju, mengatakan jangan kita hukum mereka murtad, ya. Sedangkan selagi mana dia kata dia Muslim, maka kita kena anggap bahawa mereka Muslim. Walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan tu, kita tetap perlu mengira bahawa orang itu Muslim. Walaupun dalam keadaan dia mencela Allah, mencela Rasulullah, ya, walaupun dia melakukan ini dan itu, tapi selagi mana dia masih tetap mengakui dirinya Muslim, kerana kita ambil maklum bahawa ada orang yang murtad yang terang-terang mengatakan bahawa dia telah keluar daripada Islam. Ada. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang murtad, tetapi dalam masa yang sama mendakwa dirinya masih Muslim. Tapi adakah dengan dakwaan dia masih Muslim menjadikan dia Muslim? Kita kata tidak. Ya? Ini kita kata pentingnya diketahui pembatal-pembatal agama ini, ya. Maka ini merangkumi, ya, orang-orang yang menamakan diri mereka Islam, sedangkan keyakinan, kepercayaan mereka jelas bertentangan dengan Islam. Seperti mana golongan batiniyah, ya, golongan qaramitah, golongan penyembah kubur, termasuklah golongan Syiah Rafidah, ya, yang mencela, mengkafirkan para sahabat, menganggap Al-Quran tak sempurna, ya, dengan segala macam keyakinan mereka bahawasanya imam-imam mereka maksum. Begitu juga dengan fahaman Qadiani, ya. Sedangkan mereka ini semua mendakwa diri mereka Islam, ya.
Dan ada pula sebahagian pihak yang mengatakan bahawa jangan dikafirkan mereka selagi mana mereka mengatakan diri mereka Islam. Kita kata bukan begitu, ya. Bukan begitu yang ditetapkan oleh syariat. Ketika mana syariat menetapkan adanya perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman seorang, membatalkan 2 kalimah syahadahnya, ya. Walaupun dalam keadaan seorang itu masih mengaku dirinya Muslim, ya. Dan kita lihat ini pendekatan yang diambil oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang bersamanya apabila mereka memerangi, ya, golongan yang murtad, ya, pada zaman mereka. Sedangkan kita mendapati tidak ada, ya, ungkapan-ungkapan yang seperti ini dibangkitkan ke atas mereka, ya. Jangan perangi mereka, ya. Jangan mereka masih Muslim, ya. Jangan timbulkan perpecahan. Tidak ada, ya, alasan-alasan yang seperti ini dikemukakan, ya. Mengapa demikian? Kerana memang mereka telah jatuh murtad. Jadi perkara ini memang ada apa yang disebut istilah murtad. Murtad ini memang sebahagian daripada hukum syariat, ya. Dengan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, kepercayaan tertentu, seorang itu memang benar-benar boleh murtad, ya. Adapun pandangan mengatakan bahawa jangan timbulkan perpecahan dan sebagainya, perlu ditegaskan bahawa perbuatan murtad itu yang menimbulkan perpecahan. Ini bukan orang yang memerangi murtad itu dikatakan menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, yang sebetulnya kita kata mereka yang murtad itu yang telah menimbulkan perpecahan. Ya, justru mereka perlu ditangani dengan ketegasan, ya, demi memelihara agama. Demikian untuk mengelakkan agama dipermainkan dan jangan sampai orang awam menganggap bahawa perbuatan-perbuatan itu dimaafkan, ada khilaf dan sebagainya, ya. Jangan, ini kesudahannya akan menyebabkan agama Islam jadi celaru dan cacar marbah, ya. Sehingga apa yang perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam sampai satu masa, ya, dianggap sebagai diterima dalam Islam dan sebagainya. Ya, ini pentingnya sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mempelajari, ya, perkara-perkara yang membatalkan agama ini, dan insya-Allah kita akan bahaskan satu persatu perkara-perkara yang membatalkan agama yang disenaraikan oleh Syekh Muhammad dalam risalah ini. Sehingga bertemu lagi, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.